Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Baharim Sukari. Sekarang saya berada di Kelana Resort Seremban, di mana semalam dan hari ini sedang berlangsung satu program ataupun kursus penguasaan kandungan untuk meningkatkan jualan bagi mereka ataupun peserta-peserta yang membuat jualan otomotif kereta. Okey, jadi program kita 2 hari ini lebih kepada pemahaman asas penciptaan konten dan juga yang lebih penting bagaimana untuk mereka menguasai menggunakan teknologi, terutamanya teknologi AI dan juga Canva AI. Jadi mereka akan diajar, mereka akan dikongsikan pengalaman-pengalaman daripada kami dan juga mereka sekarang ini sedang menjalankan aktiviti ataupun menjalankan latihan penggambaran dan seterusnya mereka akan membuat suntingan video dan akhirnya mereka akan share ataupun mereka akan upload di media sosial. Jadi ikuti video kami seterusnya di Seremban, Kelana Resort. A soft glow rises through the quiet air. Whispers of ambition begin to climb up lair. Beneath the sky where dreams take flight, each step forward shapes a new horizon. We rise together with purpose clear, building tomorrow one bold move at a time. Trust in the journey we hold so dear. The path may bend but never breaks. Strength found in every lesson learned. No doubt can stand when hearts are true. Success is written in the choices we make. Assalamualaikum, saya Wan Arifin daripada Pertuan Hazian Senawang. So, Alhamdulillah, saya nak kongsikan sedikit feedback lah sepanjang saya kursus yang dianjurkan oleh Global Excel Hub. Kita punya kursus selama 2 hari ini tentang penguasaan penciptaan kandungan yang diajar oleh Encik Baharim. Alhamdulillah, sepanjang kursus ni saya rasa sangat happy dengan ilmu yang diberikan dan sangat bermanfaatlah kepada sesiapa yang content creator yang buat marketing. Korang patut cuba join kursus terbagi. Jangan lepaskan peluang untuk join juga kelas yang macam ni, best sangat. Kalau berminat boleh terus hubungi Persik Incas. Okay, hi, Assalamualaikum. So, saya Syikin, saya daripada Pertuan Hazian Senawang. So, saya dah join program Global Excel Hub ni dah rasa kali keempat. Banyak yang saya belajar daripada penguasaan penciptaan kandungan untuk tingkatkan jualan daripada TikTok dan AI. Hai, saya Dini Hanani dari Pertuan Hazian Senawang. Setakat ni, ini first time saya join kursus ni. Apa yang saya dapat daripada kursus dengan Encik Baharim ni sangat-sangat best, tak mengantuk, aktiviti pun fun. Assalamualaikum, hai, saya Miza daripada Pertuan Hazian Seremban. Dengan join kursus marketing dengan Encik Baharim sangat membantu saya untuk saya punya bidang sale, especially kita belajar tentang AI dan juga cara-cara untuk mengambil video untuk buat kita punya marketing sekarang ni lah. Hai, saya Katie daripada Hazian Seremban. So, apa yang saya dapat daripada kursus marketing ni, banyak ilmu baru yang boleh diterus gunakan, bukan teori semata-mata. Sangat-sangat recommended, and then makanan tu sedap. Bye. Okay, hai, Assalamualaikum. Saya Ayu daripada Hazian Senawang. So, untuk hari ni, 2 hari ni training sangat-sangat best. Apa yang saya belajar untuk hari ni boleh upgradekan saya punya sale. Okay. Yang bestnya ke dalam kelas ni Encik Baharim sangat-sangat sporting, tak mengantuk.
best lah, best, sangat best. Makan pun sedap. Hai, Assalamualaikum. Saya Aina daripada Proton HZN Seremban. First, saya nak ucapkan terima kasih kepada Cik Baharim sebab mengadakan kursus ini. Kursus ni banyak sangat membantu kita untuk membuatkan konten lagi padulah. Selama ni kita ingatkan macam nak masuk TikTok untuk konten tu just buat je. Tapi bila kita dah belajar, so kita faham dia punya law lah macam mana. Hai, Assalamualaikum. Saya Emma daripada Proton HZN Seremban. Saya join kursus meningkatkan jualan di TikTok bersama Cik Baharim. Best sangat korang tahu. So dia boleh naikkan saya punya confidence level untuk buat konten. Lepas tu dia ajar strategi untuk buat untuk naikkan engagement dengan views kita kat TikTok. So dekat situ kita boleh tingkatkan kita punya sales dan buatkan sales personal branding kita lah. So, thank you Cik Baharim. InsyaAllah nanti ada lagi peluang, saya nak join kursus macam ni. So, terima kasih banyak untuk semua ilmu yang diberikan. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih. Bye.